Kami mau nanya, 1 dinar tu dengan 1 gram tu samakah? Nak tahu jawapannya? Save dulu video tu siap-siap supaya mudah nak cari kelak. Untuk pengingatan semua, persamaan 1 dinar dan 1 gram tu adalah kedua-duanya adalah emas yang berkelinan 99.9. Tapi 1 dinar tu berbentuk bulat dan lebih berat daripada 1 gram tu. 1 dinar tu beratnya 4.25 gram dan harganya itu dah mencecah lebih RM2,000. 5 tahun yang dulu nilainya hanyalah sekitar RM1,100 saja. Berat emas yang sama tetapi nilainya dah makin meningkat. Cara yang paling mudah untuk kita dapatkan 1 dinar kedak tu adalah melalui akaun emas Gap. Kita boleh menampung 1 gram 1 bulan ataupun RM100 1 bulan secara konsisten, dan bila dah cukup 5 bulan kita menabung, kita akan ada 5 gram dalam akaun emas Gap. Jadi, kita dah boleh keluarkan emas fizikal iaitu 1 dinar kedak tu daripada akaun Gap. Tahu-tahu je dalam masa 5 bulan je kita dah boleh menabung lebih daripada RM2,000. Oh, banyaknya nak. Jadi, teruskanlah menabung hingga memiliki berkeping-keping dinar emas kedak tu. Bagi tuan-puan yang ingin mulakan simpan emas, boleh isikan detail di bag video bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.